Habis jom kita pergi tengok barang rumah, Bi. Orang tengah ada buat and warehouse sale. Kita kan tak ada rumah lagi. Jomlah kita cuci mata je dulu. Okey, jom. Lagi korang pergi dekat alat dapur ni. Orang tengah ada sale 80% off. Tapi kali ni aku bawa husband aku, senang nanti nak bau. Kipas ni harga dia RM89 je, Bi. Ini macam-macam design kipas ada. KDK 60 inci harga serendah RM159. Kalau korang cari survey downlight, kat sini ada macam-macam pilihan harga serendah RM4.50. Korang tengoklah tu harga waterfall sink ni RM289 je korang. Korang tak nak warna gold, warna black pun ada. Ini pula jenis nano millet sink harga RM145 je. Nak yang fancy-fancy, yang basic ni pun ada. Harga dia serendah RM88. Dekat sini pun ada kabinet bilik air juga tau. Harga serendah RM99. Yang tu untuk satu pintu, yang dua pintu pula harga dia RM179 je. Yang ni pula cermin siap dengan kabinet. Harga dia satu set RM239 je korang. Murah kan? Bukan tu je korang, dekat sini ada 10 jenis pilihan jamban tau. Kita nak ambil yang two piece tu, one piece. Dia RM195 je. Yang ni RM209. Water heater dia pun ada macam-macam jenis. Korang tinggal pilih je nak yang mana. Harga serendah RM179. Kalau korang cari wall switch, power track pun ada dekat sini. Korang tengoklah lampu dia dekat sini, chandelier dia cantik-cantik tau korang. Tapi kalau untuk lampu-lampu korang boleh dapatkan dekat Semenyih and Ceras sahaja. So now kita orang dah naik dekat tingkat 3. Aku hampir-hampir nak beli cooker hood ni sebab harga dia RM519 je korang. Hot and hot dari jenama famous Livinox, Rubin, Elba pun ada dekat sini. Ni aku tengah hasut husband aku nak beli standing cooker. Benda paling wajib ada lah dekat dapur nanti kan. Bukan tu je, dishwasher, microwave oven pun ada dekat sini juga dekat tau. Dekat bahagian sini aku dah start gila dah sebab banyak gila sinki dia orang. Korang nak ceramik, farmhouse, workstation pun ada juga. Tinggal pilih je mana korang nak. Ais ni dah lama dah duduk kat kedai ni. Apa kata duduk kat rumah aku pula? Siapa je tak nak, brand famous yang ni. Nak cari barang rumah tu korang tak payah pergi kedai lain, pergi je dekat alat dapur ni macam-macam dah. Selain Semenyih, korang boleh pergi juga dekat Cerah, Batu 10, Bangi, Shah Alam and Senawang. So korang jangan tunggu lama-lama, bawa husband korang pergi beli cepat sebelum promo dia habis.